Dua bekas bintang Liverpool bakal kembali bersua pada Ogos ini di Stadium Sultan Ibrahim apabila Luis Garcia yang kini berperanan sebagai CEO di JDT dan Xabi Alonso yang baru dilantik sebagai ketua jurulatih Chelsea bakal beradu dalam aksi persahabatan yang pastinya mencuri perhatian peminat bola sepak tempatan mahupun antarabangsa. Kedua-dua legenda Sepanyol ini pernah bergandingan bersama Liverpool sekitar tahun 2004 hingga 2007 dan menjadi antara watak penting dalam era kebangkitan kelab itu di pentas Eropah. Mereka turut membantu Liverpool menjulang trofi UEFA Champions League 2005 dalam final dramatik di Istanbul selain memenangi Piala FA 2006 dan UEFA Super Cup 2005. Pertemuan kali ini bukan sahaja mengimbau nostalgia peminat Liverpool, malah menambahkan lagi kemeriahan aksi persahabatan yang bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim nanti.